Okey, sekarang kami sampai di QVB. Oh, sini bangunan dia lawa. Bangunan dia cantik. Bangunan lama. QVB ni ada mall. Dalam mall ni ada macam-macam lah brand. So kami dah tengok barang. Kalau ada kamera, nak tengok kamera je. Punya lantai dia menarik tu lantai dia. Dia susun satu-satu dia punya jubin marmar kecil tu. Ukiran dia. Semua macam shop lot dalam bangunan. Shop lot dalam bangunan. QVB dalam bangunan coklat yang kita lalu tadi tu. Ni asal bangunan dia. Masih lagi solid binaan dia. Ush, memang nampak heritage place. Okey, kalau pasal dia punya limited. Ipoh Limited Sydney. Ipoh lah. Biar tak ada. Memang limited sekali. Saya tak tahu kiraan namanya dah jam. Jeddah tu maksudnya pergi Jeddah, pergi Mekah, Madinah semua. Langsung di Turki pula dia 3-4 hari. Dia tiba sekali. Lagi cek ni yang gede. Sekarang ada dekat World Square. Kita orang ajak tengok gadget je. Kita tengok ada apa yang menarik. Gadget ada offer ke tak? Kalau ada offer boleh, tapi yelah kadang-kadang kalau harga lebih kurang dengan Malaysia je, dia beli kat Malaysia je. Tapi student dia cakap kalau kamera beli memang harga beza juga lah. Murah lebih kurang dalam 2,000 juga daripada duit Malaysia. So tengok ya kamera, model kamera. Aduh, Meta Ray-Ban Polarized 599 600 lah. Okey, yang muka kan. 600 kali dengan 3 1,800 harga dia. 1,800 harga Ray-Ban Meta. So untuk harga Asus
Xbox Elite. Harga $999, RM3,000. Asus Xbox Elite X 1799. Oh, ni lagi mahal. MSI Claw 1300. Not bad juga harga dia. Model ni tak sure kata kat Malaysia ke tak. Kalau harga HP Lenovo 2000, tapi tu lah Nvidia GeForce RTX Intel Core 7 high end dah ni. PlayStation Logitech G92 649. 449. Ya mana? Ni 449 ni kan? G92 449 500 5 ke 3 15,500. Lebih kurang 1,500. Kalau kat Malaysia dalam 1,800 kot. G29 SE Trustmaster. Harga macam lebih kurang je. Kalau nak kurang pun dalam 100-200 kot. Sekarang kita ada dekat Market City. Market City nak tengok kedai Adidas kalau ada offer. Sudah ni cakap dekat sini Adidas ada offer kadang-kadang. Cuba kita tengok. Okey, selesai. Balik ke hall. Tadi pergi ke Town Market. Lepas tu masuk dekat dalam TK Maxx. Dapat sweater ni selai. Lawa pula. Harga pun baru dalam $35 macam tu. Dia kurang dalam 100 macam tu. Tapi memang cantik. Design dia pun elok pakai. Oh, fit cantik pula. Poket dia pun cantik, so saya ambil ya. Tak tebal pun. Ganti jaket kat rumah tu. Boleh beli sebenarnya kat TK Maxx tu. Barang-barang original yang di discount kan banyak harga dia. So ni habis sehari. Balik ke hall, semayang asar, tengah buka puasa. Lepas tu tarawih. Habis tarawih semua, kalau larat keluar pergi cari moreh. Tak larat tidur je lah pada ni. So kita tengok ni kalau ada malam ni lagi program, kita sambung. Kalau bila tak pernah nampak tu, maksudnya orang tu datang daripada satu kawasan yang jauh. Bila datang satu kawasan yang jauh, semestinya pakaian orang yang datang bermusafir pada ketika itu dalam keadaan berhabuk, nampak kotor. Tetapi Saidina Umar nampak, orang yang jumpa Nabi ni bersihnya pakaiannya. Tempat tu yang 4 monyet tu. Biasa orang lepas tu malam-malam. Dia macam apa? Koala dengan kangaroo tu di mana? Sekarang pukul 11.30 malam. Kami main Kmart beli barang. Pok D nak beli food processor. Dia buka sampai pukul 12 ni. Lepas tu sekejap lagi nak pergi cari kebab lepas tarawih. Tadi habis main tarawih. Tu kami main kisah nak cari kebab lagi nak sahur. Jadi banyak abang-abang. Harga murah-murah. Sekarang ada dekat Metro Pita. Main makan kebab benda ni lepas tarawih tadi.
tadi buka puasa makan sikit je tadi. Saja nak main makan kebab. Tapi kebetulan keluar ni macam inilah suasana malam hujung minggu. Diorang ni malam kalau hujung minggu memang meriah sikit lah. Kalau macam hari bekerja, kalau hari bekerja tu malam memang sunyi sepi. Tapi kalau macam malam hujung minggu ni, waktu sekarang ni nampak meriah. Kalau dekat park, club tu memang ramai lah kan hujung minggu ni. Ni dekat Metro Pita Kebab. Ini dekat sini. Halal kedai dia. Ini suasana malam. Situ tu biasalah kelab malam-malam. Kereta pun banyak lagi. Sekarang ni dah pukul 12 lebih lah. 12.30 malam. Ada lagi yang naik bas lagi. So kedai Kemat tadi pun kami pergi tutup pukul 12 malam. Dia macam kedai Kemat tu supermarket. Jual barang-barang macam kita lah, ada Tesco kan. Tapi tutup pukul 12 malam. Kedai lain semua tutup pukul 7 dah tutup lah. Sebab dia orang tutup awal. Sebab kalau dia orang buka lebih daripada pukul 7, dia orang kena bayar gaji lebih pada staff dia orang. Jadi sebab tu dia orang tutup awal. Kalau kedai yang tutup lewat tu memang dia orang kena bayar lebih. So inilah duduk dekat sini pukul 12 lebih. Okay, sekarang kami nak pergi cari kebab. Kebab di sini kebab halal. Cari kebab ayam. Allah Akbar, baklava. Dah, nanti dah. Allah. Dia ada kebab dia. Kita rasa macam Ustaz, macam di zaman perang Ustaz. Baju-baju bersepah habis.